Hari tu Lina terjumpa aiskrim yogurt yang kita boleh buat sendiri tau masa Lina jalan dekat dalam Larkin Junction Mall. Diorang ni ada dua outlet. Satu dekat sini, satu lagi dekat Giant Plento. Yomit ni aiskrim yogurt pertama daripada Itali yang ada dekat Johor Bahru dan Malaysia. Signature diorang dekat sini aiskrim yogurt je. Tapi diorang ada juga ais smoothie, ais sparkling and hand smash juice. Untuk aiskrim yogurt ni konsep dia self-service so kita boleh DIY. Tapi kalau korang tak nak DIY, nak minta staff buatkan pun boleh. Dia ada 3 size and flavor dia ada mix, original dengan strawberry. Ada beza ke kalau kita buat sendiri dengan staff buatkan? Kalau kita buat sendiri, semuanya dikira by gram tau. Tapi Lina lagi suka kita buat sendiri sebab topping dia banyak sangat pilihan. Memang puas kalau kita nak ambil. Walaupun aiskrim yogurt, tapi topping dia banyak korang. Kalau yang nama coklat, ada banyak pula jenis. Ada yang macam biji betik, ada yang coklat chip. Dalam banyak-banyak aiskrim yogurt, Lina sukalah pergi dekat Yomit ni sebab ada banyak topping kita boleh pilih. Ada cookies. Korang belum tengok lagi yang coklat topping sos je. Korang tengok topping sos dia ni ada macam-macam flavor tau. And semuanya bukan setakat warna yang meriah, rasa pun sedap. Kalau korang tak suka manis-manis sangat, topping sos tu korang boleh ganti dengan buah-buahan. Actually kalau korang tak nak buat sendiri, nak staff buatkan pun boleh. Dia dah siap-siap ada harga dia lah. Nanti korang datang je sini. Dekat sini ada hand smash juice macam ni. Korang kena cuba tau. My first impression untuk aiskrim yogurt dia saja pun dah sedap without letak any topping. No wonder lah diorang brand daripada Itali. Tambah pula dengan topping yang harga dia bukan murah-murah ya. Untuk drink series, Lina suka strawberry smoothie ni. Lepas tu dengan kiwi Ferris ni, dia nama je kiwi tapi dia manis tau. And untuk hand mash lemon free series ni, Lina ambil blueberry. Korang jangan lupa datang sini tau. Thank you for watching. Bye.